ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Maru ini. Boleh kenalkan diri dan dari mana? Okay, Assalamualaikum Ustazah. Saya Zalina binti Tambir daripada Bandar Baru Bani. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan ini? Ya, Alhamdulillah. Kali pertama? Jemput tangan Allah kali pertama untuk saya, Alhamdulillah. Subhanallah, ni Allah pilih kali ni. Ya, betul. Masya Allah. Jadi pastinya Ramadan kali ni berbeza. Ya. Dengan Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh kongsi sikit pengalaman Hajah sepanjang Hajah bertalaki dan Ramadan di sini. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya sangat bersyukur Ustazah ya, sebab saya bersara tahun 2023. Jadi saya memang mencari-carilah. Sebab saya sebenarnya masih lemah lagi dalam membaca Al-Quran, pengajar Al-Quran. Dan saya sentiasa mencari macam mana cara saya nak khatam Al-Quran secara sempurna pada bulan Ramadan. Ya, sebab selama ini kalau kita ikut yang tadarus Al-Quran tu kadang-kadang kita baca ikut grup. Ya. So kadang-kadang dia bagi kepada juzuk-juzuk. So macam tu sajalah. So saya cuba mencarilah bagaimana saya nak khatam Al-Quran secara sempurna, secara terbimbing. Jadi Alhamdulillah, bila saya ikut pengajian dekat sini, pada hari Selasa, kalau tak salah saya lah yang Al-Quran, kemudian hari Rabu, saya nampak iklan lah. Jadi daripada situlah saya ikut yang dekat sini. Jadi Alhamdulillah tahun ini saya dapat ikut tadarus secara terbimbing. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Ramadan kali ini Ramadan yang sangat-sangat bermakna lah buat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu dia, kalau Allah pilih tu, kita sama-sama ada dalam taman-taman syurga ni. Masya Allah. Alhamdulillah, insyaAllah. Masya Allah. Jadi Hajah rasa program ni adakah memberi kesan dalam kehidupan Hajah? Mungkin Hajah boleh kongsikan. Ya, sangat-sangat memberi kesan kepada saya. Ya. Yang pertama, macam saya kata tadi lah, terbimbing membaca Al-Quran. Sebab saya masih lemah lagi. Sebab saya tidak mendapat bimbingan yang khusus sebelum ni. So saya rasa sangat bertuah dapat membaca Al-Quran secara terbimbing. Dan satu lagi, saya dapat baca Al-Quran tu secara tetap, mengikut waktu yang ditetapkan setiap hari. Kalau kita baca sendiri dekat rumah Ustazah, kadang-kadang ada masa kita dapat baca, ada masa kita tak dapat baca. Ya. So kalau dekat sini, dah tentu selama 4 jam tu kita memang menghadap Al-Quran dengan bimbingan daripada Syekh, dengan makhraj yang betul, bacaan yang betul. Dan setakat ini saya akan ulang balik dekat rumah lah. Ya, apa yang Syekh ajar tu saya ulang balik dekat rumah sebab kadang-kadang bacaan tu terlampau laju untuk saya yang masih terangkat-rangkap. So bila saya tanda-tanda, saya tulis, saya ulang balik dekat rumah, insya-Allah. Masya Allah, subhanallah. Begitu besar jihad kita nak berdamping dengan Al-Quran. Semoga Allah terima, insya-Allah. Jadi Hajah, setiap sesi talaqi Syekh ni ada perkongsian daripada Syekh, ada tausiah, nasihat. Mungkin ada satu yang Hajah boleh kongsikan yang sangat memberi kesan. Hajah boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey. Itu satulah yang saya rasa sangat bersyukur sebab selain daripada dibimbing membaca Al-Quran dengan betul, setiap surah itu bila ada ayat-ayat tertentu Syekh akan berhenti. Ya, dan terangkan dengan lebih lanjut, lebih detail, diterangkan tentang huraian ayat itu, pengajaran ayat itu, maksud ayat itu dan dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyaklah sebenarnya, antaranya yang terbaru yang tentang kisah Nabi Yaqub. Ya, bagaimana Nabi Yaqub sangat sedih ya apabila anaknya Nabi Yusuf itu ya walau dibawa kisah Nabi Yusuf yang dianiaya oleh adik-beradiknya. Boleh saya guna perkataan dianiaya sebab saya tak tahu apa perkataan itu. Jadi pengajaran daripada situ, seberat mana pun ujian kita, kita mesti sabar, kita mesti tabah dan bergantung satu-satunya kepada Allah. Ya, Allah memberi ganjaran yang sangat-sangat besar kepada orang yang sabar, yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, insya-Allah. Itu iktibarlah sedikit sebanyak daripada saya. Dia sampai surah-surah yang lain. Ya, sebab Syekh pun banyak kongsikan dalam setiap surah itu, okey, ini doa yang boleh kita amalkan, ini doa yang boleh kita amalkan. Masya Allah, subhanallah. Ya. Sangat-sangat bertuahlah saya dapat.
Masya-Allah. Haja mungkin boleh kongsikan perasaan Haja. Mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana ramai yang belum lagi rasa kelazatan dan kemanisan bulan puasa Ramadan ni. Mungkin ada yang dah tengok iklan tapi boleh ke duduk 4 jam ni? Jadi Haja boleh kongsi sikit apa perasaan Haja. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Haja dah lalu dah pengalaman ni. Ya, saya sebelum saya masuk pun saya sebenarnya macam was-was juga, mampukah saya duduk selama 4 jam berterusan dalam keadaan usia saya pun dah 60 lebih ya, dalam keadaan usia saya. Tapi kepada sahabat-sahabat yang di luar sana, datanglah, rasai sendiri kemanisannya. Sebenarnya selama 4 jam tu kita tak terasa pun, penuh pengisian. Dia di samping bimbingan baca Al-Quran tu, macam yang saya kata tadi, setiap ayat itu kadang-kadang bila ayat itu ada pengajaran yang di situ, Syekh akan kupas. Dan satu lagi yang saya rasa sangat-sangat istimewa di sini, kerana yang bimbing itu adalah Syekh daripada Arab, daripada Mesir. Jadi Ustazah, bila membaca tu kita boleh lihat perbezaan nada tu. Ada kala kadang-kadang bacaan itu macam nada merayu-rayu. Ada kala sedih, ada kala macam gembira. Jadi bila saya tengok, saya yang baru ni lah, bila saya tengok pada makna, ingat balik kalau kita biasa pergi menunaikan umrah, imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nadanya berbeza-beza. Kalau ayat itu peringatan, nadanya lain. Kalau ayat itu yang menggambarkan tentang syurga, nadanya lain. Itu yang saya dapat dekat sini. Memang tak terasa 4 jam tu sebenarnya. Alhamdulillah. Masya-Allah, subhanallah. Moga-moga Allah terus memilih kita di kalangan orang yang sentiasa mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran sehingga kita dapat memahami setiap kalam Allah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Akhir kalam daripada hati Haja ataupun harapan Haja yang Haja boleh kongsikan, insya-Allah. Okey, harapan saya semoga saya terus istiqamah ya, menjadi pejuang Al-Quran, pencinta Al-Quran. Dan untuk pihak Nasrul Quran sendiri, terima kasih menyediakan program yang sangat bermakna untuk pengisian Ramadan kami ya. Dan satu lagi untuk Nasrul Quran juga, jikalau bolehlah saya sampaikan hasrat saya, dibuat juga di luar musim, bukan Ramadan saja, dan kalau boleh harapannya dipanjangkan sedikit ya, bukan dalam tempoh sebulan lah, lebih panjang. Bayaran tak ada masalah lah kalau kita nak mencari ilmu ya. Bayaran tu kita tak boleh kira sangat sebab ganjaran yang kita dapat lebih besar daripada itu. So kalau dapat dibuat di luar waktu, masanya lebih panjang, jadi kita lebih terbimbing, insya-Allah. Kalau bolehlah harapan saya. Masya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita doakan moga lebih ramai lagi masyarakat di luar sana dapat memperoleh manfaat daripada program-program seperti ini. Ada yang ingin diperkatakan daripada hati Haja sendiri? Tak ada lain kecuali alhamdulillah ya, atas rezeki yang Allah bagi kepada saya, yang saya cari-cari selama ini, alhamdulillah dikurniakan pada tahun ini. Syukur. Syukur, alhamdulillah. Moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, insya-Allah. Dan moga Allah terima semuanya, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Amin. Jazakillah khairan jazak, barakallahu fiik. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan dalam kita darus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.